Tak perlu pun kita nak membazir emosi kita dengan kenaikan harga emas dan penurunan harga emas ni. Saya selalu pesan, masa harga emas rendah, beli je. Jangan tunggu harga paling rendah. Sebab tak siapa pun tahu bila harga paling rendah. Lepas beli, tak perlu nak cek harga emas setiap hari, setiap jam, setiap minit nak cek. Harga naik nanti rasa happy. Tapi bila harga turun, rasa kecewa. Kan membazir emosi tu. Monitor harga hanya bila nombor 1 nak beli lagi. Ataupun nombor 2 nak jual emas. Itu je. Ada orang nak beli 1 dinar. Tapi lepas tu dia tengok harga turun. Terus nak cancel beli. Takut nak beli katanya. Jadi saya nasihatkan beliau, harga emas turun naik tu normal. Kalau lepas beli, harga emas tu terus naik dan naik, dia tak turun-turun, itu yang tak normal. Itu mustahil. Jadi asalnya dia nak beli 4 dinar. Dia buat keputusan beli cuma 1 dinar je. Tapi sekarang harga emas dah naik. Saya rasa dia menyesal sebab dia tak beli terus 4 dinar dulu. Sebab tu saya pesan, jangan bazirkan emosi dengan harga emas. Masa harga masih di paras rendah, beli je. Untuk simpanan jangka masa panjang kita juga. Yang paling penting, berapa banyak gram yang kita dah simpan akhirnya.